Selamat datang ke Majlis Anugerah Sijil Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Semester 1 Sidang Akademik 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tidak lain dan tidak bukan akan ucapan tahniah kepada semua. Satu kurniaan, satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi Muslim. Kena banyak bersyukur. Very thankful. Hasil usaha kita telah membuahkan ataupun menampakkan hasil. Please, terima kasihlah kepada kawan-kawan, kepada pensyarah-pensyarah, kepada staf EE yang lain-lain kerana telah banyak membantu untuk kamu mendapat satu keputusan yang cemerlang pada setiap semester semasa di USM. Data yang saya dapat di tangan saya ini adalah agak memberangsangkan ya. Daripada elektrik ada 22 orang, electronics kita ada 30 orang dan mechatronics ada 15 orang. Tahniah untuk mendapat koflet. Keseluruhan kita menghargai pelajar-pelajar seramai 494 orang yang telah mendapat 3.5 ke atas. Tahniah. Dengan kejayaan ini, janganlah kita berasa sangat berbesar hati yang membuatkan kita ni jadi bongkak. Ingat, jangan terleka. Usaha lagi to make sure that kalau boleh, kalau semua EE punya student boleh score 3.2 or 3.3 and above, tapi kalau terbaik adalah 3.5 because of industries out there are looking for students yang 3.5 and above. EE is championing in IIP, Industry Infused Program, dan kita adalah pioneer, dan pelajar-pelajar tahun 3 sekarang adalah the first cohort yang akan graduate dengan pure 100% IIP program. Kita boleh katakan sebagai industry ready talents. Ini adalah effort yang EE khasnya telah buat semata-mata untuk memastikan bahawa pelajar kita akan graduate dan jadi graduan yang berharga kepada industri. Teruskan usaha dan make sure bila graduate also you are within 3.5 and a few more weeks pelajar-pelajar tahun 4 akan meninggalkan USM. Semoga semua berjaya dengan cemerlang dan mendapat pekerjaan.